underinsured. Ni, buat kaki-kaki ejen insurans yang suka kejarkan komisen tanpa korang hiraukan apa yang berlaku dekat customer korang bila berlakunya kemalangan. Pertama sekali, korang sebagai pengguna perlu tahu apa itu underinsured. Underinsured ni adalah harga kereta korang yang korang insurankan di bawah harga market value. Contohnya, Pro 2 Myvi, harga semasa ataupun harga market value kereta tu adalah RM30,000. Korang hanya nak insurankan kereta tu sebanyak RM20,000 sahaja. Dekat sini yang dipanggil underinsured. Harga yang tidak mengikut harga semasa kereta. Yang seramnya, bila korang kemalangan. Tak kisahlah sama ada korang melanggar ataupun korang dilanggar. Dua-dua tu menyeramkan. Abang Jubah yakin dan pasti, risiko untuk kereta korang total loss terlalu tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk segala proses tuntutan ke atas insurans, korang akan dikenakan bayaran oleh pihak insurans. Abang Jubah ulang lagi sekali, oleh pihak insurans. Bukan daripada pihak bengkel. Buat korang pengguna kereta kat luar sana yang suka renew insurans tanpa tahu ataupun tanpa ada ilmu mengenai polisi insurans. Hati-hati. Kalau korang tak masuk mulut buaya, korang masuk mulut naga. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tanpa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.